Pernah tak anda terfikir dari mana sebenarnya datangnya undang-undang Tuhan? Hari ini, kita akan buat satu siasatan. Kita akan buka Al-Quran dan tengok apa yang teks itu sendiri kata tentang soalan ni. Jom kita siasat terus dari sumbernya. Okey, jadi kita mulakan dengan soalan yang paling asas sekali. Siapa sebenarnya yang ada hak untuk tentukan apa yang betul dan apa yang salah? Apa yang boleh dan apa yang tak boleh? Jawapan kepada soalan inilah. Inilah kunci kepada segala-galanya. Dan dekat sinilah kita nampak ada satu konflik yang besar. Di satu sisi, kita ada undang-undang agama yang dah dibina berabad-abad lamanya. Tapi di sisi lain pula, kita ada satu ayat je dari Al-Quran yang seolah-olah mencabar semua tu. Jom kita tengok apa ayat tu kata. Baik, bahagian 1, bukti utama. Kita akan mulakan siasatan kita dengan membedah satu ayat yang sangat penting. Ayat 16, 116, yang boleh dikatakan menjadi kunci kepada keseluruhan perbincangan kita ni. Cuba dengar betul-betul ayat ni dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disifatkan oleh lidah-lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Wow, satu larangan yang sangat jelas dan sangat direct kan? Jadi apa sebenarnya maksud di sebalik ayat ni? Jadi, poin penting dekat sini, menurut ayat ni, isunya bukanlah tentang penggunaan perkataan halal atau haram tu sendiri, tapi siapa yang bercakap? Siapa yang mendakwa dia ada kuasa untuk menggunakannya? Ayat tu merujuk kepada lidah-lidahmu. Maksudnya, pengisytiharan yang datang dari manusia tapi didakwa sebagai undang-undang Tuhan. Ayat ni guna satu perkataan Arab yang sangat penting, iftira. Maksudnya, mereka reka sesuatu, mencipta sesuatu, lepas tu secara palsu kata benda tu datang dari Allah. Dan dalam konteks Al-Quran, tuduhan ni, ini antara tuduhan yang paling berat sekali. Dan jangan ingat idea ni disebut sekali je. Istilah iftira ni ia muncul berulang kali dalam Al-Quran. Dan setiap kali ia muncul, konteksnya sentiasa sama. Ia mengutuk sesiapa sahaja yang mereka-reka undang-undang atas nama Tuhan. Ini menunjukkan betapa terasnya prinsip ni dalam Al-Quran. Baik, kita masuk bahagian 2, bukti sokongan. Logiknya macam ni. Kalau hujah dari satu ayat tadi tu kuat, sepatutnya kita boleh jumpa bukti-bukti lain dalam Al-Quran yang menyokong idea yang sama kan? Jom kita gali apa lagi kesaksian dalaman dari teks itu sendiri. Dekat sini, kita nampak satu perbezaan yang sangat jelas antara dua pandangan tentang peranan Nabi. Al-Quran secara konsisten menggambarkan baginda sebagai penyampai, pemberi peringatan dan pengikut wahyu. Sebaliknya pula, tradisi sering meletakkan baginda sebagai pengguban undang-undang, sebagai sumber kedua. Nampak tak percanggahan tu? Inilah inti persoalannya. Perhatikan frasa ni, al-balagh al-mubin, yang bermaksud penyampaian yang jelas. Frasa ni diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Pengulangan ni seolah-olah nak tegaskan fungsi utama Rasul, iaitu untuk menyampaikan mesej dengan jelas, bukan mencipta mesej tu. Dan yang ni mungkin bukti yang paling mengejutkan sekali. Al-Quran secara langsung menegur Nabi sendiri. Kenapa? Kerana baginda mengharamkan sesuatu untuk dirinya yang Allah dah halalkan. Ayat ni tunjukkan yang sempadan undang-undang ni sangatlah jelas, sampaikan Nabi sendiri pun diingatkan untuk tidak melampauinya. Okey, sekarang jom kita tengok 3 dakwaan penting yang Al-Quran buat tentang dirinya sendiri. Pertama, ia kata kitab ini diturunkan secara mufassalan. Maksudnya, ia terperinci. Yang kedua, dalam ayat seterusnya, ia kata kalimah Tuhan telah tamat, telah lengkap, telah sempurna. Perasan tak? Ia dalam bentuk lampau, bukan akan lengkap, tapi telah pun lengkap. Dan yang ketiga, tiada siapa boleh mengubah kalimahnya. Jadi, kita ada 3 perkara, terperinci, lengkap dan tidak boleh diubah. Bila kita gabungkan ketiga-tiga ni, ia seolah-olah membina satu hujah yang sangat kuat dari dalam Al-Quran sendiri bahawa ia adalah sumber yang sudah mencukupi. Okey, kita masuk bahagian 3, aplikasi konkret. Tadi kita dah bincang teori kan? Sekarang jom kita tengok praktikalnya macam mana. Kalau betul Al-Quran adalah satu-satunya sumber undang-undang, jadi apa je sebenarnya yang ia haramkan secara jelas? Cuba tengok perbezaan yang ketara ni. Di sebelah kiri, kita ada senarai larangan makanan dalam Al-Quran. Sangat pendek, sangat spesifik dan diulang beberapa kali. Tapi tengok pula di sebelah kanan, ini adalah senarai yang berkembang dalam tradisi.
jauh lebih panjang, merangkumi beratus-ratus benda lain yang tak pun disebut dalam teks asal. Jauh beza kan? Baiklah, itu tentang larangan. Macam mana pula dengan sebaliknya? Macam mana dengan fardu atau kewajipan? Adakah Al-Quran guna istilah ni dengan cara yang sama macam kita faham hari ni? Dekat sini pun kita nampak ada perbezaan dari segi bahasa. Dalam undang-undang tradisi, fardu ni biasanya merujuk pada kategori ritual, wajib macam solat atau puasa. Tapi, kalau kita cek dalam Al-Quran, akar kata yang sama digunakan untuk benda yang lebih konkret. Contohnya, bahagian warisan yang dah ditetapkan. Ia lebih kepada ketetapan sosial dan kewangan, bukan satu kategori untuk ritual. Dan sekarang, bahagian 4, persoalan terakhir. Kita dah tengok bukti utama, kita dah tengok bukti sokongan dan kita dah tengok contoh praktikal. Jadi, apa gambaran besar yang didedahkan oleh siasatan tekstual ni? Jadi, kesimpulan daripada siasatan teks ini nampak agak jelas. Al-Quran melalui ayat-ayatnya sendiri secara konsisten dan berulang kali mendakwa bahawa ia adalah sumber tunggal, lengkap dan terperinci bagi undang-undang Tuhan. Dan ini membawa kita kembali kepada ayat 16.116 dengan satu soalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Berdasarkan semua yang kita dah kaji, agaknya berapa banyak undang-undang agama yang kita amalkan hari ini yang betul-betul datangnya dari teks Al-Quran dan berapa banyak pula yang datangnya dari apa yang disifatkan oleh lidah-lidah manusia? Itulah persoalan besar yang ditinggalkan oleh analisis tekstual ini untuk kita renungkan.